وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخه وبعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام عليكم. فصل: يلزم للميت 4 خصال: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أقل الغسل تعميم بدنه بالماء، وأكمله أن يغسل سوأتيه، وأن يزيل القذر من أنفه، وأن يواضعه، وأن يدلك بدنه بسدر، وأن يصب الماء عليه 3. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Kita terus sambung kepada pengajian kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faslun ay hadha faslun, ini fasal. Yalzamu lil mayyiti 4 khisalin, telah yang lazim, maksudnya lazim ni wajib atas mayat. Ni masuk bab mandi mayat lebih. Habis dah semaya ni, mandi mayat pula. Habis dah semaya, habis dah tahar, habis dah khutbah, habis dah semaya Jumaat. Cuma sebelum masuk tu, Ustaz nak baca sikit daripada kitab lain mengenai, ada satu kitab, dalam kitab Buriah ada menyebut mengenai amalan-amalan selepas semaya Jumaat ni. Dalam kitab Buriah ada menyebut, dan benda ni pun ada juga disebut dalam kitab Imam Ghazali, kitab Ihya. Siapa-siapa yang lepas solat Jumaat dan dia mengekalil keadaannya, kekal duduk dia tu, dan dia baca Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, setiap satu tu dia baca 7 kali. Lepas Assalamualaikum, surah tadi Fatihah, 3 Qul tadi, setiap dia baca 7 kali. Allah SWT Muhammad ini, kata Syekhuna guru kami menyebut bahawa siapa-siapa yang beramal lagu tu, Allah Subhanahu Taala akan mengkayakan dia di dunia dan di akhirat. Ini satu amalan untuk nak buka pintu rezeki kita. Atau ada doa dia, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud, aghnini bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amma siwak. Kalau tak ada, nanti insya-Allah semula pula. Nanti pani insya-Allah kita buat grup ke, nanti kare Ustaz Zul endah kertas tu, tulis nama, tulis nombor telefon, nanti Ustaz Zul buat grup, dan kita mana tadi Ustaz akan share, dan kalau ada maklum untuk pengajian, kita akan balik pada itu. Allah SWT itu doa, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Ru'aid ya Muhid ya Mubdi. Doa dia, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik. Siapa-siapa yang baca selepas pada semaya Jumaat, selepas semaya Jumaat, lepas habis salat tu baca Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu billah, Qul a'udzu bil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, serta mengiringi doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyati
wa bi fadlika amman siwak. Maka fadilat ayat ni Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan siapa yang membacanya, kaya dunia dan kaya akhirat. Itu bagi kurnia Allah Subhanahu wa taala. Itu pun amalan itu panggil amalan mujarabat. Ya, tak ada disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma ulama dua-dua buat amal. Jadi ulama buat amal tu, walaupun Nabi tak ada sebut, ulama buat amal dengan ulama ada kesan tu. Dan ada kesan dah buat amal. Apa tu Imam Ghazali pun dah buat amal. Ya, guru-guru kita dah buat amal. Kesan apa antaranya Tuhan membukakan segala pintu rezeki. Dengan syarat baca ni dengan kaki tak salih. Dulu kedai tahiyat akhir tu, tahiyat akhir ke, ada. Baca ni insya-Allah itu salah satu jalan ikhtiar kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Seterusnya faslun, menjadi satu kewajipan bagi mayat arba'u khisalin. Ke atas mayat tu, mana ke atas orang hidup dah, bukan ke atas mayat lah. Yalzamu lil mayyiti, menjadi kewajipan atas orang hidup untuk pelesar mayat tu. Untuk pelesar mayat tu ada 4 perkara. Maksudnya arba'u khisalin, ada 4 perkara bagi orang hidup kena pelesar ke atas mayat. Itu punya arba'u khisalin. Ghusluhu, yang pertama memandikannya, memandikan mayat. Yang kedua wa takfinuhu, mengkafankannya. Yang ketiga wassalatu alaihi, dan sembahyang atasnya. Wa dafnuhu, dan kepak tanamnya. Seterusnya aqallul ghusli ta'mimu badanihi, sekurang-kurang memandikan mayat itu ialah ta'mimu badanihi, meratakan. Maksud ta'mim yakni meratakan air seluruh badan. Wa ta'min, meratakan air seluruh badan, bil ma'i, dengan air. Wa akmalu, tu panggil hak sekurang-kurangnya. Tak gerti nama ni mayat lagu mana hak dagu ke apa, hak tu hak sudah nak belakang tak gerti ambil air cukup. Hak tu sekurang-kurangnya. Tengok tu sekurang-kurangnya hak sempurna, hak sempurna dakwah amatulah. Tengok lagu sempurna pula. Wa akmaluhu, dan bermula yang paling sempurna untuk semandi mayat ni, ayyaksila sawataihi, ialah memandikan, basuh, ghasil, basuh, yaksil sawatihi, membasuh kubur dan lubur. Dia basuh kubur dan lubur dulu. Dan wa yazila al-khadra min anfihi, dan basuh pula menghilangkan segala hak cemar-cemar, segala hak kotor-kotor, hak daki-daki, hak ada kotoran min anfihi, di hidungnya. Buai belakang hak di hidung, hak kotor batal orang cuci kubur, lubur belakang, depan, cuci hidung semua sekali itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya cara mandi mayat ni, wa ayyuwadhi'ahu, patut ambil wuduk baginya, bahawa mengambil air semayan bagi si mayat. Dan seterusnya wa ayyadluka badanu, Allahumma salli, menggosok. Yang ni menggosok-gosok. Ni hak paling sempurna ni. Hak paling kurang meratakan air. Hak paling sempurna menggosok, yadluka badanu bisidri, dengan daun bidara. Tak ada daun bidara pun boleh menggunakan sabun. Tak ada daun bidara boleh ambil sabun untuk ganti daun bidara. Dan wa ayyasubbal ma'a, dan bahawa membasuh, menuaikan air, alaihi, atas mayat tu 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3. Tu secara umumnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Biasanya 3 kali ni. Basuh yang pertama tu air yang dicampur daun bidara, ataupun menggunakan sabun mandi untuk menghilangkan kotoran tu. Dan basuh yang pertama ambil dobit tanda. Basuh yang kedua itu menggunakan air biasa. Bapa air biasa yang kedua tu untuk nak menghilangkan daun bidara tadi. Mula-mula air daun bidara, yang kedua air biasa.
Nak hilang hak bang sabun, hak bekas sabun tu. Basuh yang ketiga pun menggunakan air biasa yang dicapur kapur baru. Hak tu lagu tu mandi. Tu ingat lagu ni, tak apa perata. Salah kau kapur tu tak ada orang mandi mayak tu dah ke jambu tak biasa. Dia hamba tak biasa. Daun go tu kapur baru tak biasa. Tak biasa tak apa. Tak biasa ambil hak sekurang-kurangnya perata, ambil air cucur perata. Lagu tu lah niat. Niat ambil wuduk baginya mak tu. Dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi barik wa sallim. Habis itu aqallul kafani saubun ya ummuhu, bermula sekure-kure kafen. Bermula sekure-kure. Masuk aqallu ni ambil tanda ni nak ajar pula cara kafan jenazah. Cara nak kafan jenazah. Tulis tepi tu. Cara kafan jenazah. Aqallul kafani saubu ya'ummuhu. Sekurang-kurangnya bermula sekurang-kurangnya nak kafan jenazah ini saubun, satu pakaian. Saubun, satu pakaian. Saubani, dua pakaian. Thiyab dengan beberapa pakaian, jamak taksir. Saubun dengan satu pakaian. Allahumma Muhammad menutupi ya'ummuhu, menutupi sekurang-kurangnya satu pakaian yang menutupi semua. Dan wa akmaluhu, dan bermula yang terlebih sempurna lirajuli. Ni terlebih sempurna tengok dia ajar comel hak paling ringkas hak ni, tapi hak paling sempurna hak ni. Wa akmaluhu lirajuli, dan yang paling sempurna untuk nak makafahkan mayat ini, yang paling sempurna ialah salasu Allah Muhammad lafaifa, 3 helai kain. Lafaifa tu maksudnya 3 helai kain, sekurang-kurangnya 3 helai kain. Lepas tu kita tengok orang nak kapai mayat 3 lah tu, 1, 2, 3. Walil mar'ati, dan bagi orang tina, lagu mana orang tina, lagu mana pula cara nak kapai orang tina ni. Allahumma salli Muhammad. Walil mar'ati qamisun dan bagi orang tina tu qamisun, dia kena buat baju bagi dia. Sama ada ambil kain kana dia ke baju kurung dia, kena buat baju. Qamisun kena buat baju dia. Dan wa khimarum, dan kena pakai telekung dia. Wa izarum, lagi pula kena ada kain, kena ada pula izar ni. Bila sebut izar, yakni Allah SWT kain yang menutupi start pada pusat ke bawah, tu izar. Izar ni kain sebelah bawah start pada pusat ke bawah, tu izar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Lepas tu dan walafafatani, dan 2 helai kain yang tutup seluruh tubuh. Jadi bagi orang tina ni, jenazah perempuan ni, dia banyak lapis sikit. Pakaian dia, kena ada pakaian dia, komis pakai baju dia, tudung dia, betul ambil pula 2 kain tutup habis. Walafatat tu 2 helai kain yang tutup ke seluruh tubuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wa sallim. Arkanu salati janazati, rukun solat jenazah. Bila sebut rukun, kita ngaji dah, rukun ni barang wajib yang ada dalam ibadat. Bila sebut syarat dalam kitab fiqh, barang wajib sebelum ibadat. Gapo syarat semaya? Islam, akil, balik, suci pada hadap besar, hadap kecil. Ngaji belakang dah itu. Biasa sebut rukun wajib juga. Tapi wajib ni wajib bagi hak dalam ibadat tu, hak tengah buat tegapa tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali barik wa sallim. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama niat. Yang pertama niat. Usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin
fardhu kifayatillah ta'ala. Terus niat ke arah apa, niat kau melayu tak apa, saja aku semaya atas mayat ni 4 takbir fardhu kifayah kerana Allah Taala. Hak jatuh niat jatuh, hak tina niat tina. Saja aku semaya atas mayat tina ni, ya aku atas mayat lelaki ni. Kalau kita tak tahu hak mayat hak depan jenazah puai ke jenazah lelaki, kita niat lagu mana? Niat sahaja aku solat jenazah 4 takbir seperti niat imam. Kalau tu imam niat jatuh lah. Kita duduk tempat kita mudah, tu imam ada hai lelaki tu jatuh tu mudah. Kalau duduk Mekah siapa tahu jatuh ke apa niat sahaja aku sembahyang jenazah ni seperti mana niat imam. Lagu mana rupa tu imam niat, lagu itulah aku niat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, terus. An-niyatu as-sani 4 takbirat. Dan yang kedua ialah 4 takbir. Allah Subhanahu as-salisu, yang ketiga al-qiyam al-qadiri, berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi'u, yang keempat itu membaca Fatihah, qiraatil Fatihah. Al-khamisu, yang kelima as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da as-saniyah, ya selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua, ba'da as-saniyati. Allahumma salli wa sallim Muhammad. As-sadisu, yang keenam ad-du'a lil mayyiti ba'da as-salis. Ba'da as-salisi, berdoa untuk mayat selepas takbir yang ketiga. Nak doa hak waris lagi comel. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ada lagi comel. Teringat ustaz doa tu, doa kat Melayu. Doa oleh hati ya. Ya Allah, ampunkanlah mayat ni, ya Allah, apalah dosa dia, tempatlah dia bersama ahli syurga, ya Allah. Doalah. Teringat hak apa-apanya tu. Teringat dah wa naqhi minal khataya kama naqi. Teringat doa tu tak apa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Hak tu pada syukur aku Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu. Doa tu pada. Teringat ustaz apa nama Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, apalah dosa dia, kesianlah dia, ya Allah. Apalah dosa dia, kesian. Doa tu pada. Sekurang-kurangnya doa tu nak sebutnya semaya mayat ni mudah. Kalau ingat doa tu lagi comel. Kalau ingat tak apa, doa tu cukup dah. Yang pertama Fatihah, kedua selawat, tiga doa. Yang keempat doa juga. As-sabi'un, Allah dan ruku. Yang ketujuh assalam, beri salam. Aqallu dafni. Okey, habis itu. Habis maya tanya pula lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, terus cara nak tanya mayat pula. Aqallu dafni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wa sallim. Yang keempat, yang seterusnya bermula sekurang-kurang tanam mayat ini, cara yang paling ringkas dan sempurna. Cara yang paling ringkas dan sempurna untuk kita ke bumi jenazah. Yang pertama, Allah Muhammad hufratun aqallu dafni, bermula sekurang-kurang tanam mayat. Hufratun, gali lubang. Tu hufratun, satu lubang digali, taktumu rahihatahu, untuk nak menutup bau. Taktumu tu tutup, rahihatahu nak tutup bau. Lubang tu mestilah lubang yang boleh menutup bau. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa barik wa sallim. Dan wa tahrisuhu minas sibai, dan terpelihara, maksudnya dapat melindung daripada dikorek oleh binatang-binatang buah, minas sibai. Wa akmaluhu, hak tu hak paling tu, hak tu hak paling kurang, tapi hak paling sempurna.
bermula yang paling sempurna, wa akmaluhu qamatun, dan bermula yang paling sempurna gali lubang itu saiz dia, dalil dia, yakni qamatun, dalil seperti mana tinggi orang yang berdiri tegak. Qamatun tu orang yang berdiri tegak. Bastatun, lagi pula dia akak tangan, diri tegak akak tangan. Tahu tu? Lebih kurang apa lagi? Lebih kurang 6 kaki. Nak tahu dalil, orang itu masuk dalam kubur, dia diri tegak, dia akak tangan, dia molek. Tu panggil kedalaman yang paling sempurna. Lebih kurang 6 ataupun 4 kaki lagu itulah. Allah SWT lebih kurang kira-kira meter ni 2 meter lebih kurang. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa yud'u khazzuhu, dan menghantar meletak pipinya ala turabi, dan meletak pipi tu di tanah. Letak pipi maksudnya sini kita letak mayat tu mengiring ke kanan. Letak mayat tu biar pipi mayat tu biar kena di tanah. Pipi mayat biar kena di tanah. Nak kena di tanah, kena buka. Kena buka kain tu. Jangan pak letak lagu tu. Kena buka kain. Lepas tu Allahumma salli wa sallim, biar kena tanah di muka tu. Dan letak pula Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Letak pula tu, letak apa tu? Depan tu wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblati, dan wajib ia letak ke, dan wajib ia hadap ke tawjihu ila al-qiblati, ke arah kiblat. Dengan maksudnya mengiring ke kanan. Sebab itulah kita tidur ni, sunat kita tidur mengiring ke kanan. Bila kita tidur mengiring ke kanan, itulah posisi yang terbaik. Bila kita tidur mengiring ke kanan, kita diingat lagu ni lah aku esok bila mati, lagu ni lah cara aku tidur, dia mengiring ke kanan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni bila dia tidur, Nabi akan mengiring ke kanan, dan Nabi akan letak tangan dia yang mulia buat lapik pada pipi yang kanan. Lagu ni lagu tu cara tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama dulu tengok sunnah tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, duk kaji-kaji, rupanya orang saintis tengok, para doktor, orang pakar-pakar kesihatan dia tengok, rupa-rupanya cara tidur posisi kok kanan itulah yang terbaik. Sebab apa? Jantung kita, hati kita ni duduk di sebelah kiri. Kalau kita tidur mengiring ke kiri, jantung kita ni terbeban dengan berat tubuh kita. Lagu ni jatuh dekat ni, hati kita dekat ni. Kalau tidur jatuh kita, hati kita ni terbeban dengan berat tubuh kita. Jadi bila kita tidur mengiring ke kanan, jatuh hati kita di atas. Jadi dia tidak terbeban. Bila tidak terbeban, ya maka baiklah untuk kesihatan kita. Dia bagi tu boleh pergi lama, kekal lama, sebab jantung kita duduk dalam keadaan stabil. Dan tidur mengiring ke kanan sebenarnya, bila jantung tu duduk alik kiri, jatuh hati duduk alik kiri atas, sebenarnya menyebabkan kita tidur pun tidak nyenyak sangat. Islam suruh kita tidur tidak nyenyak sangat. Apa? Untuk apa tu? Untuk nawi biar mudah khabar bangun sembahyang malam. Kalau kita tidur menerak, tidur mengiring ke kiri tu, tu tidur sedap tu, cucai tak bangun tu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Okey, seterusnya yumbasul mayyitu. Ini satu hal lain pula, fasal lain. Ini mengenai hukum bab gali semula kubur. Ini fasal yang seterusnya, faslun yumbasu al-mayyitu li arba'i kisalin, dan digali akan mayat bagi 4 perkara. Nak gali mayat ni ada 4 benda. Ada 4 ni boleh gali. Yang pertama, Allahumma salli sama, mandi untuk apa? Mandi untuk Allah SWT gali untuk lil ghusli, nak mandi. Nak dia tengok mandi tadi. Tengok mandi. Ingat ke hospital mandi dah.
Kata hospital mari dah tak mari lagi batang ni dah ni. Mana tahu kau ke. Orang yang mari dah. Gali balik lil ghusli. Untuk nak mandi balik, nak mandi semula. Tapi dengan syarat idza lam yataghayyar, sekiranya jasad dia tidak berubah. Kalau jasad dia berubah ada dengan syarat jasad dia tidak berubah. Yang seterusnya, boleh hukum boleh kita nak gali semula kubur tu. Yang kedua ialah wali tawjihi ila kiblah, untuk nak betul kiblat. Siap tanah gana dia mengetel kot lain. Netel tak baik netel lah kata. Menerak kau. Berguling belatih kau. Lagu mana? Gali semula boleh gali. Sebab nak betul kiblat tu. Biar tu kau ingat kau kiblat kau ni. Dia yang bukan kiblat kau tu. Hak tu kot lain tu. Boleh gali di taujih. Bagi untuk nak betul. Untuk nak membetulkan balik. Untuk nak hadap balik ke arah kiblat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, hal yang ketiga, boleh kalau nak gali balik kubur tu walil mali idza dufina ma'ahu, sekiranya yang ketiga kerana mengambil harta apabila ditani itu harta beserta mayat. Siap-siap gali, tengok je telefon tinggal dalam kubur. Ingat kau boleh hello kau kubur tinggal telefon. Gali semula tak apa boleh gali. Bagi hot tinggal tu. Lepas tu nak turun kubur ni, nak duduk dalam kubur ni, nak gali tu, ya pastikan jaga apa, jangan ada poket kita. Wal mar'ati, dan keempat, hal yang keempat boleh gali kubur semula. Dan keempat, walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Yang keempat, hal yang keempat boleh gali semula kubur ni, iaitu bagi sekiranya jenazah itu perempuan, idza dufina, apabila tanah mayat perempuan tadi, janinuha, ia ada budak yang ada baby dalam perut. Tanah dia tak tahu kau budak ada je perut tu, buat lagi tu. Tapi dengan syarat wa amkanat hayatuhu, apabila dan berlebih, maksudnya yakin hidup lagi tu, kemungkinan ada lagi tu, hidup lagi tu, janin tu, budak tu boleh. Habis doktor kata tak ada dah, mati dah, kita test dah. Doktor kata supong ada lagi, kita cek ni, boleh. Wa amkanat, berkemungkinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wa sallim. Seterusnya, al-isti'anah. Al-isti'anah maksudnya meminta tolong. Kita minta tolong orang masa kita duduk berwuduk. Masa kita berwuduk ke, kita bersuci ke, kita mandi wajib ke, apa hukum kita minta tolong orang? Ya tolong orang ambil air ke gapo ke? Tengok tu hukum dia. Arba'u qisalim, Allah SWT muka minta tolong orang ni ada 4. Yang pertama mubahatu, yang pertama harus. Yang kedua khilaful aula. Khilaful aula maksudnya kita meninggalkan benda yang terlebih utama. Hal lebih utama tak minta tolong orang, buat sendiri minta tolong orang juga tak ada apa, panggil khilaful aula. Khilaful aula maksudnya meninggalkan perkara yang terlebih utama, mengambilkan sesuatu yang kurang utama. Itu panggil khilaful aula. Allah Muhammad wa alihi wasallam. Wa makruhatu, dan ketiga makruh, dan keempat wajibatu, dan keempat wajib. Tengok fal mubahatu, lagu mana betul yang mubah harus, ya taqribul ma'i, minta tolong orang ambil air. Takrib untuk minta orang buang air dekat air. Takrib buat air dekat air tu, dekatkan air, maksudnya kita minta tolong orang buang air dekat air. Ataupun di sini juga bermaksud kita minta orang tolong cebok kita air. Ada pula-pula tak tahu ambil air paip kita. Sampai gua dulu mau ambil air sebesing sebedi tak ada air punya, kena seberok ni. Tak apa dah. Minta air kau tak apa. Aku dah mubah haruh.
Wa khilaful aula, dan benda khilaful aula ya sabbul ma'i, dan khilaful aula ialah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, iaitu Allahumma salli Muhammad sabbul ma', minta tolong orang tua ke air ala nahwi, atas umpama orang mengambil wuduk. Kita minta tolong orang cucu kita. Dia memang boleh cucu kau kau dah bersangin ni. Minta tolong orang cucu. Atas bahasa kita. Minta tolong orang cucu. Minta tolong orang jiruh air kita pada masa wuduk. Hukum dia khilaful aula. Apa tu khilaful aula? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu buat lagu tu, Nabi ni dia tak suka nyusah orang. Setakat dia boleh buat, dia buat. Ambil wuduk sendiri, air sendiri. Kita nak buat tak ada masalah. Cuma khilaful aula ni meninggalkan benda yang terlebih utama. Gau tu terlebih utama, ambil air sendiri, cucuh sendiri. Tiba-tiba nak ambil yang kurang aula, nak suruh orang tolong cucu. Tu bagi benda yang kurang aula. Wal makruh hati, dan makruh hiya Allah SWT, dan makruh itu ialah Allahumma salli Muhammad, hiya liman yaksilu adha'ahu, dan minta orang tolong basuh anggota wuduk dia. Malah nak gosok boleh dia tolong gosok kawan. Malah kawan dia gosok kaki tak sapa, sekat perut, boleh dia tolong gonyok. Itu panggil tolong orang basuh anggota wuduk kita. Allahumma yaksil adha'ahu awal wajibatu lil maridhi indal Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, dan wal wajibatu, dan ada juga hukum wajib minta tolong bagi siapa? Bagi orang sakit. Hiyal lil maridi, iaitu minta tolong bagi orang sakit pada ketika uzur, pada ketika lemah boleh. Tu boleh untuk orang sakit. Ni malah wajib pula minta tolong. Al-amwal allati ni bab zakat. Al-amwal allati talzamu fiha zakat, bermula segala harta yang wajib zakat ialah sittatun, ada ni. Allahumma salli wa sallim, sittatu anwa, ada ni. Yang pertama an-ni'amu, yang pertama binatang ternakan. Wan naqdani, yang kedua emas perak. Wal mu'asyiratu, yang ketiga kebun-kebun. Buah-buah kebun-kebun yang kita ada tu, makan asasi buah-buah semua. Wa amwalut tijarati, dan yang seterusnya yang wajib zakat ialah harta perniagaan. Qadar wajib yang dikeluarkan ialah 1/4 Allah Muhammad. Warrikazu, jadi setiap benda tu ada kaedah dia cara nak mengeluarkan zakat. Allah macam ni 2.5 lah. 2.5 zakat perniagaan ni 2.5 daripada yang telah ditetapkan oleh majlis agama tu. Berapa ribu, 10,000 ke, belah ribu ke, buat tubik. Tubik 2.5. Harta kita 10,000, 500,000, tarik 2.5 kali tubiklah berapa tu. Allahumma salli, tu panggil 2.5 dah. Seterusnya ar-rikaz. Warrikazu ni harta yang dijumpai, dipanggil harta karun kita dah. Harta zaman dulu yang dijumpai dalam tanah ar-rikaz. Dok nan ni temu harta tu ar-rikaz, harta karun, harta yang dijumpai dalam tanah. Wal ma'dinu, dan galian ni emas perak. Semua tu benda-benda yang kena wajib zakat. Tamat pun dalam kita ni habis lagi. Habis muka lagi. Garis start 28 insya-Allah. Faslun, mata puasa lah. Masa dikit puasa ni insya-Allah 12 ke 19 kita berhenti. Faslun, yajibu Allah Subhanahu fadlu yajibu saumu ramadhana bi ahadi umuri khamsatin, bermula itu satu fasal wajib oleh puasa Ramadan itu dengan salah satu daripada 15 ni. Satunya bila ada hak ni, bila ada 5 ni umuri khamsatin,
5 perkara ni, maka wajiblah puasa. Ahaduha, yang pertamanya bikamali sya'bana, dengan sempurnanya bulan Sya'ban, salasina yauman, hak ni cukup 30 hari, maka puasalah kita. Yang kedua biru'yatil al-halali fi haqqi man rahu wa in kana fasiqan. Yang kedua ialah dengan melihak biru'yatil hilal, dengan sebab lihat anak bulan, hari bulan Sya'ban tu 28, 9 tengok bulan fi hakim, pada orang yang hak, pada orang yang berhak tengok. Hakim marahu, orang yang berhak tengok. Wa in kana fasikan, walaupun dia ni orang fasik, tak apa, moga dia tu diberi tanggungjawab dah. Ada wasalisuha bisubutihi. Yang ketiga ialah yakin ada anak bulan, bisubutihi. Pada siapa kita yakin ni? Fi haqqi, pada orang yang dipertanggungjawabkan. Man lam yarahu, bagi orang yang tak nak tengok ni, bi'adlin, dengan orang yang adil. Maksudnya orang yang adil ni orang yang dia boleh terima, orang yang boleh diterima syahadatin, apa yang dia sampaikan. Warabiha bi ikhbari adlin riwayatin, dan yang keempat ialah dengan sebab mengkhabarkan adlin, seorang memberi khabar yang adil. Maksud adil yang ni orang yang boleh terima cara apa yang diriwayat, riwayatin perkabaran itu, mausukin, yang diyakini, sawaun waqa'a fil qalbi, sama ada dalam hati kita, betul ke tak sidqu, nak percaya, amla ataupun tak percaya, ghaira masuqin bih, nak percaya tak percaya sama banyak. Ni betul ke tak, tapi dia tu ada orang adil, sekali dia sebut betul sama, tu panggil bi khabari adlin. Hak penyampai tu adil. Masa adil tu boleh terima cakapan dia tu, khabar dia tu, walaupun dalam hati tu dak main taraduk lagi, ya Allah dak mana boleh terima dah, sebab dia tu orang yang bui tu orang yang adil. Wa khamisuha, dan yang kelimanya bi dhannin, dengan zan, dengan sebab zan masuknya bulan Ramadan, bi ijtihadi, dengan sungguh-sungguh, daripada orang yang istabha. Contoh istabha ni tanya orang yang ragu-ragu. Contoh ragu-ragu mana? Orang yang ditahan dalam penjara. Man istabha ni maksudnya orang yang tak ada petunjuk, tidak ada perkhabaran siapa dia. Bila tak ada perkhabaran, contohnya orang yang ditahan duduk dalam jaga ke, dia duduk dalam hotel sore ke, orang duduk dalam jaga, mana tahu melainkan ada orang tahu dia. Tak tahu poso dah, tapi kawin ijtihad. Apa ijtihad? Ada dukhul Ramadan, masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Maksudnya dia tu dengan berijtihad, dengan dia duduk ijtihad sendiri. Fiman, bagi siapa ni? Bagi orang yang kesamaran masa waktu Ramadan alaihi zalid. Oleh yang demikian itu, jadi orang yang kesamaran boleh ijtihad diri dengan syarat dia tu tidak disampaikan berita pada dia. Faslun, habis itulah. Lagi sikit lagi belakang tu, kita betul belakang. Faslun syartun sihhati, bermula itu satu fasal pada bermula syarat sah puasa. Arba'atu asya, ada 4. Islamun, Islam, wa aqlun, akil, orang akil ni orang yang berakal, wa naqa'un min nahwi haidin, dan suci daripada haid, wa ilmun biqaunil waqti qabil lis-saumi, dan keempat mengetahui dengan waktu masuk puasa tu. Faslun syartun wujubil khamsah, ya Allahumma salli Muhammad. Ini satu fasal, syarat wajib itu ada 5. Yang pertama al-islamun, Islam, wa taklifun, orang yang ditaklifkan, itaqatun, dan orang yang berkemampuan, wa sihhatun, yang sihat, wa iqamatun, dan kelima orang yang boleh melaksanakan dan orang yang iqamah, orang yang bermukim, orang yang bermukim, iqamatun, orang yang bermukim. Jadi
Itu mengenai puasa kita. Hak lain tu sambung karya pula. Kita akan cerita sikit detail puasa dengan masa yang ada. Alhamdulillah. Ada 3 muka surat lagi. So 2, 3, 4 lah insya-Allah. Pukul 3 ni kita akan start baca. Boleh rehat-rehat dulu. Tapi kena mari ya. Petang ni orang we coming sekol. Kami golek. Kita target pukul 4 hotel lah. Ke 4 hotel. Kalau ada persoalan tu boleh tulis. Kalau ada masa ustaz akan jawab insya-Allah. Subhanallah taala alam wa ilmuhu atam.